Tuan Raja dikenakan saman 1 juta. Boleh ceritakan tak benda ni? Okey, sebenarnya saman ni nak kira kalau kerajaan negeri Pahang lah. Kalau kerajaan negeri lain tu saya tak tahu lah kan. Yang pertama dalam sejarah kerajaan negeri Pahang ni menyaman seorang individu. Tak pernah lagi menggunakan nama kerajaan negeri. Macam Tok Nan tu dia saman utusan atas nama kapasiti dia personal. Ini dia gunakan nama kerajaan negeri, menyaman seorang individu bekas wartawan kerana saya melaporkan isu alam sekitar. Itu yang saya punya poin dia. Saman tu maknanya saya melaporkan kejadian banjir di tahun 2021 di kampung Sungai Dingin. Banjir tu ada bukti lah, bergambar, bervideo, ada balak bergelimpangan depan rumah rakyat kan. Satu lagi pembalakan. Pembalakan ni di Bentong. Masa tu tengah isu dia banjir puing. Kan banyak puing tiba-tiba berlaku kan, akibat kemusnahan alam lah. So saya reshare je sebenarnya yang ni pembalakan tu. Sebab apa? Selepas berlaku banjir puing ni, kerajaan negeri sudah mengeluarkan satu kenyataan mengatakan tidak ada pembalakan di daerah Bentong. Jadi saya sebagai wartawan, saya nak buktikan sebab yang saya tahu memang ada pembalakan. Impossible ada banjir puing kalau tak ada pembalakan pun mesti ada penerokaan hutan. Jadi saya gunakan perkataan penerokaan hutan, bukannya spesifik pada pembalakan. Maksudnya kalau kita perhatikan di belakang Telembong tu kan, ada tanah haram beribu ekar. Dan kita tahu The Valley tu memanglah tak ada pembalakan, dia dah tanah dah tu beratus ekar dia anugerah untuk lot perumahan orang kaya di belakang Telembong tu. Bila kerajaan negeri kata tak ada penerokaan, tak ada pembalakan di kawasan Bentong, jadi saya cuba buktikanlah bahawa banjir ni pembalakan dan penerokaan hutan simpan cara berluasa, hutan-hutan cara berluasa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan banjir. Sebab kita tahu hutan ni fungsi dia sebagai macam orang kata sponge lah. Dia menyerap air ya. Jadi kalau hutan tu hujan lebat, hutan tebal, dia lambat banjir kan. Tapi bila you dah tebang ni penampan air ni semua, dia laju lah. Kalau kita perhati 2014 saya sendiri kena mangsa, rumah saya sampai bumbung. Dalam masa 3 hari, hujan 2-3 hari, banjir besar. Saya lahir di sini, tepi Sungai Pahang. Tahun 71 banjir sampai tinggi jugalah, lebih tinggi dari 2015. Tetapi 2 minggu hujan. 2 minggu hujan. Sebab apa? Masa tu pembalakan sikit saja. So maknanya benda ini proof lah, ini hakikat dia. Hakikat yang perlu satu fakta yang perlu diakui lah mana-mana pihak. Penebangan hutan ni salah satu faktor yang menyebabkan satu banjir lumpur sebab tak ada penampan. Air tidak diserap ke dalam hutan kan. So cerita dia sebelum banjir tu pula saya ada melaporkan banyaklah kejadian kemusnahan hutan di Pahang ni sejak saya masih lagi jadi wartawan TV3 kan. Jadi benda ni orang kata ni boleh katakan sudah lama lah dia orang nak cari point untuk menyaman saya ni lah. Cuma sekarang ni yang jadi isu yang paling besar selepas saya menedahkan tanah haram, isu tanah haram di Telembong beribu ekar tanah kerajaan negeri ya. Jadi ada pihak-pihak yang tak senang saya lah. Dan apabila saya melaporkan banjir ni, maka keluar saman ni lah. Saman ni. Jadi bagi saya pun sebagai seorang wartawan, saya banyak kali juga jadi kena saman. Pernah menang. Ada orang saman saya 10 juta, menang. Dan saya juga banyak mewakili anak-anak buah saya kan, wartawan-wartawan yang kena saman tu, saya pernah selalu pergi court. Jadi apa bagi saya lah, kita sebagai kerajaan ni, jangan terlampau cengeng lah. Sebabnya tidak ada, orang kata dengan menyaman saya ni, mungkinlah orang-orang lain takut lah nak bersuara lah. Sebab sebelum saya kena saman ni, di Pahang ni ramai pencinta alam, orang yang berjuang untuk alam sekitar. Bila saya kena je, semua hilang, akaun-akaun semua hilang. Tapi itu bukan cara lah. Kita orang kata jangan, don't kill the messenger lah. Orang yang melaporkan kejadian ni, kenapa nak bunuh dia pula? Orang yang menceroboh tu, orang yang musnah hutan tu dia kena tangkap. Tengok isu dia laut. Sampai 30 tahun lebih, you tak ambil tindakan.
Sampai sekarang pun tak berani ambil tindakan. Kenapa? Orang yang memusnahkan hutan, banyak pahang ni, beratus-ribu hektar lah. Kalau kecampur tanah haram ni, tanah zaman dulu tahun 80-an ni, banyak triang ni belakang, banyak tanah haram. Semua akhirnya beri grant. So kita harap yang KD, yang sekarang yang tuanku dah cerita, notahkan lah benda ni. So kita harap tindakan tegas diambil lah. Walaupun saya di Saman, itu bukan satu benda yang bagi saya tidak ada, orang katakan, tidaklah melemahkan semangat saya. Sebab kita pejuang-pejuang dulu, Mak Kilau, Datuk Muhammad, kita gadai yang lama. Saya nak kena Saman.